Assalamualaikum, selamat bersiaran kembali kita di Estrimo Podcast GP. Kepada semua yang hadir pada malam ni, terima kasih. Kita berada di episod yang ke-6 daripada season yang ketiga kita hari ini. Jadi masih lagi seperti biasa, orang yang bersama anda di hadapan kamera pada hari ini adalah saya, Cikgu BJ, bersama dengan sahabat baik saya dekat sebelah ni, Cikgu, Wandi. Apa khabar, jangan Wandi? Jangan lupa yang kuat sembang je, Ya. Kita berada dalam Estrimo Podcast GP. Di mana sembang. Ada orang komen dia ni, Wandi. Ada orang komen tau. Ada orang komen cakap macam kita punya, dia kata dia first time tengok. Dia first time tengok apa podcast kita. Podcast GP. Lepas tu dia kata rancangan ni banyak sembang. Bro, podcast mana yang tak sembang? Kau pergi tengok apa, keluar sekejap ke, kau pergi tengok Kindred Stories ke, semua sembang. Allahu Akbar. Kalau tak macam tu, tak payahlah tengok podcast. Allah. Mungkin nak jadikan berita. Manusia. Susah betul. Okey, apa-apa pun terima kasih kepada semua penaja kami. Slot penaja tak isi lagi. Terima kasih kepada Estrimo Hit Pro, lebih panas lebih padu. Terima kasih kepada Rapido aksesori motosikal yang memang sangat mampu milik dan juga padu. Koyoko bateri motosikal dengan pengesahan sirim, satu-satunya bateri motosikal dengan pengesahan sirim. Tune Boss ECU dan juga CDI buatan anak tempatan R&D daripada Malaysia sendiri. Elala Luggage, beg skuter peneman Two Wheels Media di event-event yang kami hadiri. Monster Energy, minuman pilihan kami, dan juga RK Chain, merupakan penyedia rantai daripada litar lumba sehingga ke kegunaan harian. Okey, Wandi. Yeah. Sebelum kita mula borak, kita nak cerita sikit lah tentang ada satu promosi sekarang ni. Nak kata peraduan ke apa ke, bukanlah peraduan sebenarnya peluang untuk anda menghadiri MXGP di Turki. Ini dia, menangi perjalanan ke Turki MXGP untuk 2 orang. Jadi ini anda boleh tengok, anda hanya perlu beli produk Monster Energy, kemudian muat naik receipt, link dia nanti kita boleh ada link dia tak, Man? Pergi ke Monster Energy Malaysia, korang tengok dekat Monster Energy Malaysia, korang beli produk Monster Energy, korang upload receipt, dan insya-Allah kalau ada rezeki korang boleh pergi ke Turki bagi menonton sendiri secara langsung Turki MXGP yang akan diadakan nanti. Terima kasih Monster Energy. Dan hadiah kedua dia ada 50 baju daripada MXGP. Jadi kita nak kejar yang pertama tu je lah, kan? Jadi upload, maksudnya dia bukan apa tahu, Adi. Okey, dia nak beli Monster Energy, minum Monster Energy ni, and then upload receipt. Jadi kalau korang pergi ke Singgah GP dapat Monster Energy free tu, tak dapat lah. So apa, tak ada receipt. Jadi korang kena beli lah. Bukti pembelian. Terima kasih Azmi Yaakob di Facebook. Terima kasih Amirul Kushairi. Terima kasih kepada Ibrahim Abdul Rahman. Jadi sebelum kita apa-apa, kita mulakan. Terima kasih Asyik Jalil di laman TikTok kita. Sebelum kita mulakan dengan berita-berita, cerita-cerita kita pada hari ini, sebelum kita mulakan borak kita pada hari ini, Wandi, saya nak mulakan dengan cerita yang kita katakan menggegar negara. Okey, menggegar negara baru-baru ni, di mana tragedi, di mana petugas FRU daripada polis diraja Malaysia terbabit dengan satu insiden. Yang menyebabkan kematian 8 orang daripada anggota FRU. Jadi kita sedekahkan Al-Fatihah. Kita semoga kita kata ahli keluarga mangsa dipermudahkan segala urusan lah. Ini berlangsung walaupun banyak isu yang berlaku dekat dalam negara kita, tapi ini adalah yang kita katakan agak sedikit menyayat hati, di mana 8 orang petugas yang kita tahulah memang jauh daripada kampung halaman, jauh daripada sanak saudara, semua terlibat dalam kemalangan macam ni. Jadi segala kita katakan, segala takziah kami ucapkan untuk ahli keluarga yang terbabit, dan semoga tabah untuk menghadapi, dan ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah untuk kesemua yang hadir. Saya tak suka bila ada orang yang mula buat assumption macam-macam. Tambah media pun sama, Wandi. Media dia mula buat naratif lain. Dia buat macam pemandu ni dengan rekod jenayah lampau lah. Tak ada kena-mengena. Dia tak ada kena-mengena dengan insiden tu pun. Jadi kita jangan terbawa dengan kita kata isu yang tak sepatutnya. Kan ini adalah tragedi, ini adalah kemalangan, dan kita sepatutnya bukan judge orang, kita bukan bagi keputusan, kita bukan nak timbulkan apa-apa spekulasi. Kadang-kadang media ni dia ambil jalan untuk hotkan jalan apa cerita.
dia buat ni supaya orang timbul spekulasi lah. Saya ada tengok satu post daripada seorang tokoh dekat Facebook pun ada, dia complain lah kenapa nak kena mention macam-macam sedangkan kita masih lagi, benda tu masih lagi dalam siasatan dan sebagainya. Tapi apa pun itu adalah berita yang baru kita terima lah, ataupun yang baru berlaku yang tengah panas dalam negara kita, tentang tragedi di mana 8 petugas FRU yang meninggal dunia selepas balik daripada tugas mereka daripada satu ops Wandi. Okey. Jadi kita akan mulakan show kita pada hari ini. Tengok dekat komen Yan dekat dalam ni, dia kata betul tak ada siapa bawa kenderaan nak accident. Betul. Kecuali kau naik bumper car. Itu lain. Kita cari orang. Kan? Okey. Kita mulakan cerita kita pada hari ini bersama dengan cerita yang pertama, iaitu kita di segmen yang pertama ni macam biasa kita borak. Ada lagi komen cakap apa podcast GP ni borak banyak ni. Memang aku geram. Kita bukan berita. Copyright macam mana tu Man? Okey, lagi satu pun dia orang cakap dia orang kita ni kita banyak bersembang kan. Mungkin kita tak dapat nak tunjukkan visual. Okey, korang kena tahu untuk dapatkan hak penyiaran ni juta tau. Juta untuk dapatkan hak penyiaran untuk kita showkan apa-apa video. Boleh je kita nak grab daripada mana-mana, upload video letak. Tapi berisiko tinggi untuk kena copyright strike. Kalau di YouTube dia ada copyright strike, kalau di TikTok pun dia ada strike system dia, kalau di Facebook pun lagilah ketat sebenarnya. Jadi kalau kita tunjukkan visual yang tak kadang-kadang kalau gambar sendiri pun kita boleh kena. Kalau pihak tertentu tu flagging lah. Tapi kalau video ni memang AI akan dapat tengok terus dia flag. Yang kita ni unoriginal punya production. Dan dia orang terus flag. Saya nak share sikit lah. Kalau kita buat live view, bukan live view macam kalau yang kat luar dekat booth Sepang tu, kan ada orang pasang TV kan dalam booth orang kan. Saya pernah tanya lesen untuk menyiarkan MotoGP race dalam booth dalam 20 hingga 30 ribu untuk race tu saja. Betul. Ada sponsor boleh je kat MotoGP. Betul. Sebab tu kadang-kadang orang cakap macam dekat Sepang pun, dekat booth-booth tu, kenapa lah dia orang ni tak tayang MotoGP? Bang, tak mampu. Dia orang dah bayar tapak tu pun saja dah berapa. Kalau tengok pengeluar-pengeluar yang besar-besar dia orang tayang lah. Tapi yang kecil-kecil ni mana memang tak boleh pun. Memang tak boleh, bukan tak nak. Kalau boleh nak buat tapi tak boleh. Tapi macam jadi kita cerita tentang Singgah GP, tak apa, jadi kita sembang tentang Singgah GP, tapi kita mulakan dengan Malaysia Auto Show. Wandi. Jadi Malaysia Auto Show yang baru ni dijalankan di MIP Serdang. Hot dekat YouTube, dekat mana-mana media sosial, dekat TikTok semua. Still ada lagi. Kau dapat tengok pempengaruh influencer pergi apa semua. Yang menarik dia Wandi, Malaysia Auto Show kali ni dia ada ruang pandu uji. Dia ada ruang pandu uji bagi korang yang mana berminat untuk mendapatkan jentera-jentera motosikal dan juga kereta. Korang boleh pergi sana dan korang boleh dapat peluang untuk pandu uji motor kenderaan ke. On the spot korang boleh pergi sana beli pandu uji. Jadi yang mana teringin rasa-rasa kalau tak ada bajet pula kan, tak ada bajet pun dah orang bagi naik free, pergilah cuba. Pergilah cuba, bila lagi nak merasa. Ada banyak pergilang-pergilang kat sana, kita tak boleh nak mention sangat sebab banyak sangat lagi kan. Kita sebut satu brand ni merajuk kan. Jadi banyak korang boleh pergi sana, korang boleh cuba sendiri. Ini peluang untuk korang, and then korang boleh tengoklah advancement daripada teknologi kan. Teknologi. So dekat sana banyak gila lah. Dengan kereta-kereta apa semua. Tapi kalau kita ni, kita lebih kepada dua roda ni. Banyaklah sekarang ni kan Malaysia dialami demam skuter. Jadi sana banyak tayang skuter, di-launchkan skuter baru dan segalanya pun korang boleh pergi. Boleh beli terus ke dekat auto show tu? Boleh. Rasa ni boleh ada ejen orang kat sana tu. Mesti ada punya. Ada buka untuk depan. Tengok Amin juga yang cakap kat sini, Fox Sport pun dulu dia orang masih wujud pun kena copyright strike dekat Facebook pasal video sorotan perlombaan walaupun mereka penyiar rasmi MotoGP. Betul. Memang kena. Kita yang kadang-kadang dapat izin khas ni pun kadang-kadang kita ada izin khas. Macam saya pun, saya ada kerja saya juga. Kadang-kadang kita dapat izin, itu pun kena strike dulu. Kita appeal, kita cakap yang kita ni diberi hak, barulah dia orang tanya dekat pihak sebelah pula betul ke diberi hak, barulah video tu akan approve dan sebagainya lah. Assalamualaikum Aswan Rahis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tuwis hadir. Terima kasih hadir pada malam ni. Okey, jadi kepada korang yang mana berminat, Malaysia Auto Show berlangsung sampai bila saya pun tak perasan. Sampai Khamis ni. Okey, sampai Khamis ni. Jadi korang boleh pergi sana, korang boleh try daripada jentera-jentera sekecil-kecil anak sampai sebesar-besar gajah pun ada. Gajah sekarang ni sensitif sikit saya tahu.
kan. Malaysia masih bersedih dengan gajah, tapi tak apa, kau daripada sekecil-kecil anak sampai lah sebesar gajah, kau orang boleh pergi try kat sana. Macam-macam motosikal yang ada. Memang bila lagi peluang kau boleh naik motor, banyak manufacturer. Kau boleh try kan. Kadang-kadang kita pergi tu kedai ni, alah bang, motor display untuk naik ni ada sebiji ni je. Itu susah lah sikit. Jadi pergi sana. Okey, baik. Kita punya topik seterusnya, singgah GP Wandi. Macam mana singgah GP Wandi? Alhamdulillah, saya tengok dari jauh cikgu. Tengok saya dari selalu jauh. macam ni. Dia dalam tim two wheel sendiri, okey. Bagi siapa yang mengikuti podcast ni, bagi geng two wheel sendiri, saya selalu disisihkan. Macam Kita? Inia lah, macam Inia pasal Kita? ni. Kita cikgu. Kita selalu disisihkan. Okey cikgu. Inilah pasal singgah GP, okey, yang berlangsung baru-baru ini. Alhamdulillah pertama kali untuk tahun ini. Ya. Okay, kami kembali. Ini tahun ketiga kan Man? Tahun ketiga kalau tak silap kita buat singgah GP. 3 ke 2? Macam tu lah. Tahun kedua. So kehangatan dia macam singgah GP ni satu, saya boleh kata satu brand dah. Satu jenama. Asal sebut singgah GP orang tahu. Itu live viewing yang mana dianjurkan oleh kami dan boleh diikuti oleh sesiapa saja yang mahu. Saya seluruh Semenanjung. Dan kami buat di pelbagai tempat, bukan satu tempat saja. Mana yang meraihkan, kami pergi, kita sama-sama happeningkan keadaan. Dan itu terjadi di paddock itu. Betul-betul. Terima kasih lah. Terima kasih kepada The Paddock PJ kerana bersama dengan kami pada kali ini. Dan ada cerita tau. Sebenarnya Wani, kita buat ni bukan hanya untuk peminat-peminat yang duduk di Lebah Kelang kan. Kita insyaAllah ada yang tanya, singgah GP Pulau Pinang bila bosku? InsyaAllah dalam perancangan. Okay, kita masih mencari lokasi. Kita masih lagi mencari kawasan-kawasan yang sesuai. Kau tak tahu sampai dah terbersin dah orang tu. Okay. Bila nanti insyaAllah ada lah. Kita tak nak janjikan bila, cuma insyaAllah kita akan cuba usahakan. Sebab kita tengok sambutan daripada Pulau Pinang itu hari memang best kan. Kita buat itu hari dekat Pematang Pauh itu hari, dekat di Pauh Garden ni, tak silap saya. Bukan. Kita buat dekat Healing sampai pagi tahun lepas. Memang heboh Pulau Pinang. So memang best. Jadi insyaAllah akan diusahakan. Kita masih mencari lokasi dan juga masa yang sesuai. Saya bukan kongsi lah, macam pecah rahsia sikit lah. InsyaAllah besar kemungkinan kita akan pergi macam tadi cikgu kata Penang. Okay. InsyaAllah dalam usaha mudah-mudahan berjalan lancar dan menjadi Terengganu. Okay. Dan Sabah. Wow. So bagi yang berdekatan, kami usaha belum lagi 100% confirm. Saya nak betulkan benda tu Wandi. Saya nak betulkan bagi yang berdekatan tu. Okay, sebab baru-baru ni singgah GP kita buat di PJ baru ni, di The Paddock PJ. Ada salah seorang daripada kita punya audience yang hadir, datang seorang diri ride daripada Taiping. Taiping pergi KL. Kita letak kalau naik motor, kalau dia kata jentera nenek tu, saya rasa mungkin dalam 4 jam sanggup redah untuk hadir naik Kapcai. Dia naik Kapcai. Sebab tu saya kata jentera dia naik tu mungkin 4 jam. Dia naik Kapcai, pergi sampai ke Paddock PJ dan dia daripada Taiping. Wow. Terima kasih kepada abang brother kita ni yang sudi hadir, sudi support. Saya nak pergi, saya tak boleh nak ride motor sebab saya ada family tu hari ni, nak pergi naik kereta macam jam semua, dan saya pada Penang kan susah sikit lah. Sorry. Okay. Tapi memang happening lah, memang happening. Kita memang saya rasa macam rugi juga tak pergi, tapi kebetulan benda tu clash dengan public holiday, memang lagi happening lah. Tambah pula dengan race yang macam tu, lagi happening. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir, terima kasih kepada semua penyedia lokasi, kita punya penaja-penaja lain semua, terima kasih. InsyaAllah kita akan ada pada masa akan datang. Tambahan daripada Wandi? Tambahannya ada yang minta, sebab sekarang ni MotoGP dah mula ada sprint race kan cikgu. Walaupun sprint race tu singkat, tapi dia still race perlumbaan. Keinginan nak tahu keputusan race tetap ada, sama macam main race. So ada juga yang minta supaya sprint race pun buatlah live viewing macam singgah GP. So cikgu, itu tanda terima kasih sangat, itu tanda penerimaan orang cikgu. Mungkin kita kalau kita kata nak buat yang singgah GP sprint race ni, mungkin kita boleh buat untuk negeri-negeri yang cuti hari Jumaat Sabtu lah kot. Kan? Kita tak tahu lah kan, Johor, Kedah, Kelantan kan, mana tahu. Saya nak tambah sikit lah. Teringat yang first
kira macam the original first yang kita buat dulu 15 orang cikgu. 15 orang. Yang first dulu. Betul. Sekarang 200 lebih. Kalau anda semua nak tahu, 200 lebih sekali kalau datang. Betul. Memang padat kawasan tu. Dan kalau bersorak ketika perlumbaan tu, macam hari tu Zako menang, tengok di video bersorak masing-masing cikgu. Gegar boleh kata. Gegam rasa macam kau lah, tapi memang best, memang happening lah. Ya, saya nak tambah juga semoga apa yang kita buat ni membuka mata kedai-kedai untuk buat lah. Sebab kita susah nak cari kedai. Betul. Tak jarang orang buat live untuk bola banyak lah kan. So kita nak sama-sama naik. Betul. Kita macam kita kata juga kepada anda yang mana mungkin pemilik pengusaha-pengusaha kedai makan ke tempat-tempat lepak, pot lepak ke apa-apa, korang boleh contact kami untuk di lokasi anda. Korang boleh contact kita orang lah, macam untuk bekerjasama dengan kami macam mana kita nak pergi. Sebab apa yang saya dapat tahu daripada kita punya vendor-vendor yang pernah kita pergi sebelum ni, sebab kita akan datang dengan geng-geng motor yang datang, geng-geng kaki lepak. Once diorang tahu tempat tu best lepak kan, memang orang akan datang lepak lah. Macam contoh kita dekat Pulau Pinang itu hari, memang sebelum ni tempat tu macam terlindung sedikit dan sebagainya. Tapi bila orang dah mula pergi, dah saya nampak dekat kawasan tu sekarang ni memang tempat pot geng motor lepak apa semua, parking best. Diorang tak tahu pun sebenarnya kedai tu boleh pergi lepak sampai macam tu, dan memang baik lah sebenarnya. Jadi betul. Dan kepada anda dekat luar sana, jangan fikir MotoGP, Superbike. No. Kita geng Kapcai ada, kita ada geng geng skuter ada, kita ada geng Superbike. Semua orang bila minat MotoGP ni, ada yang datang naik Grab. Ada yang datang naik Grab sebelum ni pun. Jadi memang semata-mata untuk adik. Dia tak ada motor, tak ada apa. Saya cakap, bang, saya datang tak naik motor bang ni. Tak ada masalah kan. Saya datang naik kereta, ada datang naik Grab ke apa-apa, no problem. Sebab bila kita kata ni, kita nak bersama-sama duduk tengok race tu sama-sama. Dia boleh kita tengok seorang-seorang kat rumah kan? Tapi macam cara dia tengok seorang-seorang lah. Dia tengok seorang-seorang tu lah jadi main tu. Jadi bila kita beramai-ramai ni, dia punya happening, dia tulis macam dengan kawan ni sembang. Ada gangguan? Mungkin ada handphone mandi ke apa-apa? Ada, tapi tak ada call pun. Bukan, jauhkan sedikit handphone tu daripada mikrofon ke. Dari mic. Ada letak di mic dia. Okey, dah jauh. Okey, gitu. Okey. Masih ada bunyi lagi? Masih ada bunyi lagi saya rasa. Masih lagi bunyi Wandi. Daripada Wandi ni. Yang mana satu ni? Ni dah jauh ni. Itu je kot. Mungkin lah. Tadi tak ada gangguan sikit. Minta maaf inilah nama dia podcast, live podcast. Sprint race buat kat Kedah, cuti Jumaat Sabtu. Main race buat kat Penang. Kau ingat apa? Mana tahu cari Amirul Kusari. Mana tahu ada rezeki. Kita tak nak tolak rezeki sebenarnya. Kalau ada rezeki kita memang, kalau boleh buat kita orang buat. Serius. Ke dia orang nak buat, so kita buat dekat Sepang live. Wow. Mana tahu kan. Kod kita ni boleh kontak-kontak ni kan. Yang mana ada kenalan-kenalan ke kan. Mana tahu kan. Masih lagi Wandi. Masih lagi berbunyi. Hari ni mungkin Wandi tukar phone ni, saya rasa ni. Wandi nak bagi tahu kat orang dia tukar handphone ni. Tak ada. Masih handphone canggih. Masih canggih. Tak ada. Hari ni dia ada gangguan tu. Dekat kuat ke bunyi? Saya tak tahu yang mana satu, sebab sama je. Kena ingat lah juga. Ataupun mikrofon tu, handphone tu dekat dengan wire mikrofon ke? Dia dekat wire pun tak boleh juga. Wire mikrofon bawah. Jauh ni, tak ada apa ni. Okay, tak apa. Buat masa sekarang ni. Okay, baik. Seterusnya, maaf sedikit gangguan teknikal. Maklum lah, live podcast kan, inilah kerja live podcastnya kan. Dia kalau ada benda kita jalan, kita layankan je. Okey, seterusnya dalam segmen satu ni kita nak cerita juga, baru-baru ni berlangsung pusingan pertama. Okey, pusingan pertama MSBK. MSBK baru saja berlangsung, pusingan pertama baru-baru ini yang berlangsung di litar kebanggaan kita lah, di litar Sepang. Jadi kepada anda sebenarnya yang mana tak tahu, kita ada, selain daripada sebelum ni kita kata event-event yang pemotoran yang korang tahu, kita ada Cup Break, kita ada contohlah ARRC lah, kita ada MSF Racing Series, kemudian kita juga ada MAM Malaysia Superbike Championship.
yang baru saja berlangsung. Dia akan berlangsung selama dia ada 4 pusingan saya rasa untuk keseluruhan perlumbaan mereka bagi Malaysia Superbike ni untuk tahun ini. Jadi kalender dia bulan Mei ni, bulan Julai, bulan September dan juga bulan November. Dia ada 4 pusingan saja untuk Malaysia Superbike. Jadi baru saja berlangsung pada baru-baru ini dan kita dapat tengok sambutan yang agak baik dan daripada Malaysia Superbike inilah kita akan bawa kepada kita punya segmen kedua sekejap lagi, Wandi. Yang ni yang kita macam nak cerita sikit sebenarnya. Tapi di segmen kedua sekejap lagi, ada perkara yang kita nak bincangkan tentang isu yang, bukan nak kata isu, tapi isu jugalah. Tentang kehadiran orang apa semua ni. Tapi apa-apa pun untuk Malaysia Superbike, kita ingin mention dekat sini perlibatan antara kita punya penaja kami, daripada Extremo, iaitu No Money Racing by Brab. Di kategori A di MSBK 250 mereka tamatkan kedudukan di kedudukan ke-17 dan juga di kedudukan yang ke-20. Baru-baru ini itu adalah untuk di race yang kedua. Di race yang pertama dia orang tamat di kedudukan ke-19 dan juga di kedudukan yang ke-16 daripada Haziq Mat Fairuz dan juga pelumba lagi seorang Muhammad Amirul Afiq Solihin daripada No Money Racing by Brab. Dikuasakan bersama dengan Extremo. Jadi ini adalah pengalaman pertama mereka di MSBK menggunakan jentera CBR 250RR yang kita dapat tengok dalam video kita sekali dalam kita punya rolling punya shot ni. Ini yang berlangsung di Sepang baru-baru ini. Jadi kejayaan untuk No Money Racing untuk terlibat dengan pelbagai jenis sirkuit di Malaysia juga memang kita katakan sangat dipuji lah. Dia orang support semua race yang ada. Walaupun dia orang no money. Yang mana nak cari kelibat nerd dekat sini tak ada lah. Sebab tidak lepas seringan kesihatan sebab akibat berat badan berlebihan. Tak ada. Kemudian juga kita nak mention lah juga antara pelumba yang memang kami follow lah juga, iaitu kita punya lady rider kita, Kira, menamatkan perlumbaan di tempat yang keempat bagi kedua-dua perlumbaan. Syaratul Zakirah juga menggunakan jentera CBR 250RR. Dan itu saya tambah sikit, MSBK juga bukan khas untuk Malaysia saja. Betul. Ada juga pelumba-pelumba luar. Ada pelumba Singapura, pelumba Vietnam, India, Vietnam, Thailand, Taipei, kemudian ada daripada China, ada daripada Australia, memang banyak. Ya, betul. So itulah, kalau mana tahu bagi yang ingin menceburi dalam bidang perlumbaan, boleh try masuk ke MSBK. Hanya satu motor pun boleh diterima. Dia tak wajib, dia tak adalah macam MotoGP mesti dua, ada pasukan kilang ke apa ke, tak. So bagi yang berminat untuk berlumba, boleh cuba masuk ke MSBK. Betul. Dia ada kategori-kategori dia lah. Dia ada kategori dia. Dan juga yang mana tak tahu, MSBK ni dia daripada kelas 1000cc, Wandi, daripada 1000cc, 600cc, MSBK 250, 250cc. Kemudian dia ada juga kategori R15M. Dia R15M untuk Yamaha R15M dan juga Y16ZR. Jadi itu adalah 4 5 kategori yang ada. Kita tengok. Kita saya baca. Jadi komen Azli Bobby saya akan replykan. Silakan Wandi. Dan kategori utama tu pun mereka ada kelas A, kelas B. So bagi yang memang professional rider, dia orang akan pergi ke A lah, kelas A, macam Adam Nurudin, Kid, semua tu, Azwa, dia orang ke kumpulan A. Kalau kita ni yang bukan professional atau semi professional, boleh pergi ke kumpulan B. So kalau 1000cc kita daftar, tak adalah kita lumba geng-geng 1000 yang pro punya, kita boleh kepada kategori B. So 600cc pun sama, 250cc pun sama, ada kategori B khas untuk bukan fully professional rider. Itu bagi MSBK. Jadi jadi korang support event-event yang berlangsung, dan dengan support korang, event macam ni boleh diteruskan, dan ini adalah salah satu kita katakan event yang memeriahkan kalender kita di Malaysia lah. Bakat-bakat baru, bakat-bakat lama pun kau boleh tengok nama-nama legend pun ada. Kita ada Azroy, kita ada Kasma Daniel, kita ada siapa lagi? Even Karina Pawi pun ada masuk juga kan. Jadi kau boleh tonton ni semua dan hadirkan diri. Tambahan pula,
Dia bukan macam kita kata MotoGP ke apa-apa, dia jadi macam semua benda terkawal ke apa-apa kan. Dia selalunya untuk MSBK ke MSF ke dia lebih relax. Jadi rider pun dia tak terikat sangat. Jadi kadang-kadang dia memang melayan. Korang boleh jumpa rider, korang boleh macam-macam lah. Cara dia nanti memang best, memang happening kalau korang dapat hadirkan diri ke sana. Okay, bagi komen di sini, Azli Bobby Germany cakap kat sini, dia kata nak tanya hujung podcast ada kontes, tapi saya tak terima sampai sekarang. Baik, Azli Bobby boleh kontak kita punya admin semula. Mungkin sebab macam ni, kadang-kadang bukan kadang-kadang, kita apabila kita dapat nama pemenang, kita akan minta pemenang hantarkan nama, dan kita akan hantarkan nama-nama korang kepada penaja-penaja kami untuk meneruskan dengan hadiah-hadiah tersebut. Jadi kadang-kadang kita punya penyedia ataupun kita punya sponsors mungkin terlepas pandang. Jadi boleh cuba detailkan balik, bagi detail balik. Nanti apa dia Aman? Okey. Nanti apa kita punya producer akan check balik benda tu. Sebab selalunya nama kita dah dapat, nama, alamat dan sebagainya kita akan bagi kepada kita punya sponsors. Sponsor kita yang akan uruskan, dan mungkin dia orang terlepas pandang ke, salah minum ke apa-apa ke, sibuk kan. InsyaAllah selalunya mesti akan dapat jugalah. Minta maaf lah membuat anda menunggu, minta maaf lah ya. Okey, baik. Seterusnya, berita kita, seorang rider sekali lagi membawa bendera Malaysia naik ke podium, tak lain tak bukan lawan ni. Satu perlombaan yang bagi saya mengagumkan daripada one and only Hakim Danish HD13. Kepada yang tak tahu, pada minggu lepas di samping di Le Mans Grand Prix yang kita dapat tengok MotoGP, dilangsungkan juga Red Bulls Rookie Cup. Okay, Red Bull Rookies Cup yang berlangsung, itu adalah salah satu slot daripada Road to MotoGP, di mana kita punya rider sekarang ni, Hakim Danish, beliau berada di kemuncak championship sekarang ni. Dia mendahului lebih daripada 20 mata ya. Betul. Dia mendahului 20 mata. Hakim Danish. So dia menduduki pole position Wandi. Waktu praktis pun saya ada bagi tahu lah, masa tu kita orang sembang dalam grup pun kan. Waktu praktis dia punya pace dengan orang lain 1 second lebih pantas. Maksudnya dia mempunyai race pace yang sangat baik. Kan, apabila dalam tetapan qualifying, dalam tetapan ujian masa, dia dapat buat catatan masa yang baik. Saya rasa dalam 0.3 saat daripada orang lain. Okay, tapi itu dalam tetapan ujian masa, tapi dia mencatatkan pole position untuk diri dia. Dan dia bermula di petak pertama, namun malangnya apabila di race pertama dia dikenakan satu tindakan long lap penalty. Dua long lap ke satu? Satu rasanya kan. Tapi dia akibat salah satu daripada insiden yang berlaku lah. Jadi dia bermula di P1, kemudian dikenakan long lap penalty. Dia jatuh ke tempat keberapa tak, kemudian dia kejar balik lah. Dan dia bersaing di peringkat hadapan juga dan menamatkan perlombaan di kedudukan kedua, tapi hanya kerana red flag. Hanya kerana red flag dia tamat di kedudukan kedua, berbaki 4 pusingan ketika di race yang pertama. Okey. Itu di race yang pertama, jadi kita ulas sikit lah. Di race yang kedua, saya di race yang kedua dia crash. Dia membawa Brian Uriarte sekali di selekoh yang pertama. Okey. Saya tengok jadi kedua. Di turn kedua. Laki. 1 2. Okey, di turn kedua. Okey, dia membawa sekali Brian Uriarte, di mana Brian Uriarte ni yang mendapat tempat pertama di race yang pertama. Dan saya memang waktu tu hati jatuh luluh lah tengok. Dalam keadaan hujan macam tu lagi. Namun dia bangun semula daripada P17 ni. Kemudian 23 ke 22 macam tu lah. Dia bangkit semula, tamat di P2. Wandi, saya dah cerita pasal rangkuman. Cerita Wandi, saya nak dengar Wandi. Saya lebih memandang kepada value yang ada pada Hakim Danish. Dia bukan sekadar naik podium, dia sekadar menunjukkan yang dia mampu ke podium, tapi yang di sebalik itulah semangat juang dia. Itu yang paling mahal lah pada saya. Saya nampak dia tak mengalah. Dia tahu masih ada peluang, dia tahu masih ada ruang. So dia tak banyak cakap, terus angkat motor, terus pergi. Tak ada nak hentak-hentak jalan lita dulu ke, nak sepak-sepak apa ke, tak. Terus jatuh, tak cakap banyak, angkat motor, terus gerak, tak buang masa. So dari situ kita nampak fokus dia memang tengah tinggi. Dia tak putus asa dan tak mengalah, tak terus mengalah.
Dan dia kejar balik, yang seronok cikgu satu-satu dia potong. Itu menunjukkan yang memang macam singa nak menekam mangsa. Memang Harimau Malaya? Bukan. Bukan, ini lebih. So itu lah, last kali dapat nombor 2 tu, perjalanan ke P2 itu. Itu yang tak tahu nak berapa selut entah. Okey, kita ulas sikit dekat race yang pertama dia, walaupun kita ada lagi dalam 3 minit lagi untuk kita punya segmen pertama ni, tapi saya nak ulas sikit lah. Okey, di segmen yang pertama ada orang macam saya, antara orang yang macam why? Kenapa perlumbaan tu dihentikan? Ada berlaku insiden di Selangor yang terakhir di mana ada sisa pasir yang terkeluar dan naik gravel. Pasir, kau ingat apa? Main kandang kucing, main petong. Okey, dia ada sisa gravel yang naik ke atas litar dan menyebabkan perlumbaan itu di red flag akibat safety concern. Okay, safety concern di red flag. Dan ketika itu Hakim Danish berada betul-betul di belakang Brian dan keputusan di lap yang ke-10 yang diambil. Dan kita kata apa, itu part of racing. Walaupun kita tengok macam pasir itu tak macam ganggu sangat apa, tapi ialah part of racing kan. Dan pasir itu bila kena tayar yang fully slick, tayar yang melekat tu, boleh terbang naik, terlebih kena tengkuk kau, tak bocor kau punya arteri kau kat sini kan. So itu safety concern lah. Okay, tapi yang saya tak berhati Wandi, apabila di race yang kedua, tempat yang sama ada pasir juga. Ya, betul. Ada gravel, bukan pasir, bukan main petong, dia orang main gravel, dia orang ni ada gravel juga. Batu-batu tak kena reflect lah pula kan. Aku jadi panas aku ni kan. Tapi bukan apalah, sebab bila kita pada waktu tu emosi lah kan, waktu tu emosi. Race 1 reflect kan, kenapa race 2 tak reflect pula, ada juga gravel dekat situ, tak bahaya lah pula kan. Tapi bila kita dah tenang, kita dah fikir dengan secara waras, race 2 dijalankan dalam situasi hujan. Jadi tayar tu dia tak grab batu dan tendang batu naik ke atas dan sebagainya lah. Dia tak seagresif yang akan berlaku di ini pendapat saya, pakar sembang dekat sini. Jadi dia tak akan grab batu tu tendang naik ke atas rider ke, pecah visor ke, boleh kena apa-apa. So risiko tu kurang. Jadi itu pendapat saya dan kita tengok dan perkara itu berlaku. Dan kita dijolok dengan nama Mr. P2 yang terbaru lah untuk Hakim Danish. Tapi mampus kau nak kata apa pun, dia walaupun dia P2, dia P1 championship sekarang ni. Betul. Memang bangga dia tu lain macam tu Wandi. Dia sekarang ni memang harapan cerah untuk Hakim Danish kekal. Mudahan pada saya yang penting Hakim Danish setiap race selamat, kerana kalau crash kita bimbang next race, takut apa ni tak boleh race. Jadi yang penting selamat, nombor 2 pun tak apa. Janji selamat asalkan P1 di kejohanan. Seterusnya ini rakyat pelumba Malaysia pertama. Pelumba Malaysia pertama yang berjaya duduk P1 di carta kejohanan Red Bull Rookies. Betul. Itu yang sangat membanggakan. Sebelum ni kita ada pelumba-pelumba yang menyertai Red Bull Rookies. Ada yang menyertai dan ada yang performance yang agak baik sebenarnya. Tapi untuk berada konsisten podium dan berada di kemuncak carta kan, apabila kita dengar komentator sebut pula pasal, sebab sebelum ni kita tahu pelumba Malaysia hujan power. Now dia pole position, dia race 1 nombor 2 kan. Cuma reflect dia, kalau tak reflect tu saya rasa P1 tu boleh kan. Boleh. Memang sangat-sangat boleh. Dan Brian Uriati pun cakap memang Hakim Danish sangat laju. Dia kata memang sangat-sangat laju kan di track tersebut. Dan P2 di second race, so dia jadi macam satu impact yang berbeza yang kita dapat sekarang ni. Sebab dulu menyertai, performance baik-baik, kita ada Grand Prix winner pun hujan ke apa-apa, tapi dia hujan kering sama-sama dia sesah. Dan saya dapat tengok dekat dalam Red Bull Rookie punya Facebook baru-baru ni, di mana saya dapat tengok kawan saya orang Terengganu bergaduh dengan orang lain dekat dalam komen. Semangat dia tu datang. Dia biasalah, kan biasa orang masuk dalam ni cakap pasal dia nasib lah apa macam tu kan. Sampai bergaduh kan. Jadi kita tengok semangat. Tapi jangan bawa perangai macam tu sangatlah dekat dalam ni, malu kat orang. Sebab kita ni peminat motorsport ni lain sikit kan. Jadi dia tak sama dengan peminat bola ke apa-apa. Sabar. Jangan reply sangat, sebab kita tahu kadang-kadang ada peminat-peminat daripada negara lain ni, dia orang agresif sikit dia orang punya cara komen. Jadi kita jangan termakan umpan komen dia orang tu. Apapun syabas untuk Hakim Danish Wandi, memang permata negara, dan kita rasa media dan juga
korporat ke apa-apa, sila ambil perhatian dengan anak Malaysia ni. Okay, beri segala bantuan yang boleh, dan sesungguhnya korang takkan rugi sebenarnya untuk bersama dalam perjuangan dia ni, Wandi. Dan ini juga salah satu cara untuk anda naikkan brand anda untuk tonjolkan di mata dunia. Sebenarnya masih murah. Betul. ayat tu betul. So Hakim Danish ini tahun terakhir dia di Red Bull. Okay? Sebelum kita tutup, keadaan Hakim Danish sekarang ini tahun ketiga dia di Red Bull dan ini tahun terakhir dia. So dalam keadaan sekarang nampak memang dia berpotensi besar untuk ke Moto3 World Championship pada tahun depan. Umur pun dah cukup 18. So mudahan rezeki berjalan lancar. Kita sama-sama doakan supaya dipermudahkan urusan dan akhirnya kita akan dapat seterusnya pelumba negara bersaing di pentas dunia. Bukan sekadar berlumba, bersaing. Bersaing, itu yang kita nak. Bersaing. Ya, insyaAllah. Jadi kita akan berehat seketika. Kita tamat kita punya segmen yang pertama. Selepas ini kita akan kembali di segmen yang kedua. Kita akan bincangkan tentang perkara yang saya petik sedikit sebentar tadi. Saya nak untuk segmen kita yang kedua ni, korang masuk komen, cerita pengalaman korang dan juga bincang sekali di komen tentang ni. Tentang apa? Selepas ini kita akan bersama-sama. Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Podcast GP.